رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ni'matani ma'budun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang diabaikan, yang terabaikan oleh manusia. As-sihhatu wal faraghu, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Marilah kita menjaga dua nikmat ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencerahkan dan mencurahkan kehidupan kita dengan ilmu dan dengan bimbingannya. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendengar satu tafsir Jami' al-Bayan, maka kita akan teringat sebuah nama orang yang alim yang bernama Ibnu Jarir At-Tabari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kelebihannya adalah beliau orang yang sangat rajin menulis, sehingga ada seorang muridnya menghitung jumlah halaman dari kitabnya itu dari awal sampai beliau meninggal dunia. Maka dihitung dan dibagikan per harinya. Kesimpulannya adalah setiap hari beliau bisa menulis 40 halaman. Jadi 40 halaman setiap hari rutin beliau bisa menuliskan pelajaran-pelajaran yang hingga hari ini dapat dibacakan oleh manusia. Sehingga jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah mengatakan kepada muridnya, bagaimana kalau kita menulis sebuah karangan yang jumlahnya 30.000 halaman? Kata muridnya, 30.000 halaman belum selesai kita tulis, kita sudah meninggal. Kata beliau, kalian memang tidak ada semangat dalam berilmu. Akhirnya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliaulah yang menulis dan meringkasnya menjadi 3.000 halaman. Jadi beliau satu orang dan bisa menulis sebanyak 3.000 halaman. Jadi menurut beliau, apa yang terjadi pada muridnya itu adalah kurangnya semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk menimba ilmu. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir At-Tabari ini terkenal beliau dengan kesungguhannya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita sebut nama Ibnu Jarir At-Tabari atau nama beliau Muhammad bin Jarir bin Tabari, maka akan terbayang beliau seorang ahli tafsir. Beliau juga seorang ahli hadis, seorang ahli fikih, seorang ahli usul, seorang qari, seorang ahli sejarah, orang yang ahli bahasa. Beliau memiliki banyak sekali karangan-karangannya yang kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga saat ini tidak ada orang yang tidak mengenang dan mengenal Ibnu Jarir At-Tabari. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Jarir ini dilahirkan pada tahun 224 Hijriah dan meninggal pada tahun 310 Hijriah, meninggalkan sebuah kesan yang luar biasa, yaitu kitab yang sangat monumental. Di antaranya adalah Jami' al-Bayan an wujuhi ta'wili ayil Quran. Ini
dianggap kitab tafsir yang awal. Artinya bahawa hampir semua tafsir itu sering merujuk kepada kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi sebagai seorang ahli sejarah, beliau juga punya satu kitab namanya Tarikhur Rusul wal Anbiya wal Muluk wal Umam. Jadi ternyata jemaah dirahmati Allah, beliau memiliki sebuah background keilmuan tentang sejarah, dan sangat komprehensif tulisan beliau ini tentang sejarah dari masa lalu hingga pada masa beliau masih hidup. Kemudian beliau juga seorang ahli hadis. Dibuktikan beliau memiliki satu kitab namanya Tahdzibul Athar wa Tafsilus Sabit an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-akhbar. Jadi beliau tuliskan asar, peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khabar-khabar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bayangkan kitab-kitab ini seolah-olah beliau tidak ada waktu kecuali beliau selalu dalam keadaan menulis. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ini disebutkan di antara tanda-tanda kemuliaannya dari kecilnya, wa hafizal Quran, beliau menghafal Al-Quran ketika masih usia 7 tahun. 7 tahun. Wa umruhu 7 sinin, pada usia 7 tahun. Wa katabal hadis, dan sudah menulis hadis pada umur 9 tahun. Dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa rahala fi talibil ilmi wa umruhu 12 sanah, dan beliau pergi menuntut ilmu, meninggalkan kampung halamannya pada usia 12 tahun. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayahandanya mengizinkan beliau untuk pergi menuntut ilmu, meninggalkan kampung halamannya. Jadi ada sebahagian orang tua, beliau selalu sangat cinta kepada anaknya sehingga tidak rela anaknya untuk pergi menuntut ilmu. Ini bahagian yang kurang bagus. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hingga beliau menuju ke sebuah tempat di Baghdad untuk menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Sampainya ke kampung Imam Ahmad bin Hanbal, ternyata beliau tidak menemui, karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal dunia pada tahun 241 Hijriah. Jadi jemaah dirahmati Allah, bagaimana beliau ketika mendengar ada ilmu, ada kitab, ada buku, beliau belum puas kalau belum sampai ke tempat tersebut, sehingga beliau mendapatkan pencerahan keilmuan. Jadi jemaah dirahmati Allah, dikatakan wa tawafa aqalim, beliau melakukan wisata spiritual, wisata keilmuan di berbagai daerah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi semua perjalanan beliau itu hakikatnya adalah untuk memberikan wawasan keilmuan, litahsilil ilmi, untuk memperoleh ilmu. Maka jemaah dirahmati Allah, fajala baladu Khurasan, jadi beliau berangkat dari Khurasan menuju Iraq, Syam, Mesir dan sebagainya untuk meluaskan wawasan keilmuan beliau. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjadi jaza maqamu imamah fil ilmi, menjadi imam dalam keilmuan. Jadi artinya bahawa kalau orang ingin bertanya sesuatu, maka rujukannya kepada Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan imaman masyhudan lahu, orang yang disaksikan kemampuan keilmuannya, marju'an ilaihi, tempat rujukan sebanyak manusia pada masanya.
Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab sejarah namanya Tarikh Baghdad. Dalam Tarikh Baghdad ini yang dikarang oleh Abu Bakar Al-Khatib menjelaskan tentang kehebatan seorang mufassir Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau katakan bahawa kana ahada a'immatil ulama, beliau orang yang imamnya orang berilmu. Yahkumu biqaulih, orang akan merujuk kepada perkataannya. Wa yarji' ila ra'ih, akan merujuk kepada pandangannya. Lima arifatih wa fadlihi, karena keilmuannya dan kelebihannya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihan beliau? Kana hafizan li kitabillah azza wa jalla. Pertama, beliau orang yang menghafalkan Al-Quran. Arifan bil qiraat, orang yang ahli qiraat. Makanya kalau kita buka kitab Ibnu Jarir itu ada bacaan qiraat, qiraat as-sab'ah, bagaimana qiraat satu dengan yang lainnya, itu ada dalam penjelasan kitab beliau. Basiran bil ma'ani, orang yang ahli balaghah. Jadi ini seorang ahli linguistik. Faqihan fil ahkamil Quran, orang yang ahli bidang ahkamil Quran. Aliman bis sunan, beliau ahli bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ahli tentang ulumul hadis, turuqha, sahihuha, mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih, mana nasakh, mana mansukh, mana perkataan para sahabat, mana perkataan para tabi'in, itu terekam dalam kitab Ibnu Jarir At-Tabari. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita hendak melihat bagaimana kualitas karangan beliau, bolehlah kita baca Jami' al-Bayan, ya, Jami' al-Bayan an wujuhi ta'wil Quran, sekumpulan keterangan tentang berbagai penafsiran ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi jemaah dirahmati Allah, ketika kita baca baru kita tahu bagaimana kualitas kemampuan Ibnu Jarir At-Tabari, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahawa ada kisah anna Aba Jarir At-Tabari qala li ashabihi. Jadi Ibnu Jarir menyampaikan sesuatu pandangan kepada kerabat-kerabatnya. Atanshatuna li tafsiril Quran, apakah kalian semangat untuk menafsirkan Al-Quran, untuk menulis tafsir Al-Quran? Qalu kam yakunu qadrah, berapa banyak halamannya? Beliau katakan 30,000 waraqah, kita akan menulis 30,000 waraqah, lembar. Berarti 30,000 lembar itu bukan halaman, ya. Berarti 30,000 kali 2 60,000 halaman. Kita akan tulis 60,000 halaman. Faqalu hadza ma tafna al-a'mar qabla tamamih. Kalau 60,000 halaman, 30,000 kertasnya, kita tidak akan menyempurnakan dengan umur kita yang pendek. Maka jemaah rahmati Allah, fakhtasarahu fi nahwi 3,000 waraqah, maka beliau mencukupkan dengan 33,000 kertas atau 6,000 halaman. Karena teman-temannya tidak sanggup, maka beliau saja yang menulis sebanyak 6,000 halaman. Jemaah rahmati Allah, wa amlahu fi 7 sinin, beliau mengimlakkannya, beliau mendiktikannya dalam waktu 7 tahun. Bayangkan 7 tahun. Kita mungkin kalau ada seminggu saja sudah bosan. Beliau mengimlakkannya, mendiktikannya selama 7 tahun lamanya. Itulah kegemaran dan hobi daripada Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau hobi menulis dan hobi mendalami ilmu pengetahuan. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menawarkan yang berikutnya, atanshatuna li tarikhil alam min adam ila waqtina hadha. Bagaimana kalau kita tulis sejarah sejak Nabi Adam hingga masa kini? Ya, ini beliau menawarkan menulis sejarah. Qalu kam qadruhu, berapa halaman? Fa dzakara nahwu ma dzakara fi tafsir, beliau katakan 60,000 halaman sejak Nabi Adam. Ya, maka mereka bilang ini juga tidak mungkin.
60,000 halaman, kapan kita tulis? Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau tulis dengan tangannya sebanyak 6,000 halaman dan mendiktikannya. Ya, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesan-kesan semangat beliau dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Sebab kita bayangkan Ibnu Jarir At-Tabari 224 Hijriah beliau hidup, tetapi hingga saat ini karangan beliau masih dibaca oleh banyak orang dan dirujuk oleh banyak orang, karena ilmu pengetahuan itu akan terus bermanfaat bagi semua manusia. Jadi tulisan yang kita tulis, karangan yang kita karang itu mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Manusia tidak ada yang abadi, dia datang dan pergi, tetapi dengan dia mampu menulis, bermakna dia telah mengabadikan sesuatu yang tidak abadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata qalam yang sebagai alat tulis itu disebutkan dalam Al-Quran, nun wal qalami wa ma yasturun. Nun demi pena dan apa yang mereka tulis. Berarti al-muqsam bih, sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, sesuatu yang penting. Jadi menulis sesuatu yang sangat penting. Jadi maka dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Jadi menulis ilmu itu laksana binatang buruan. Setelah kita hafal langsung hilang. Tapi bagaimana cara supaya dia tidak hilang? Wal kitabatu qaiduhu, menulis itu untuk mengikat ilmu itu agar menjadi milik kita. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati, membiasakan menulis menjadikan kita selalu terpikat dengan ilmu dan ilmu selalu bersama kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam surah Al-Alaq Allah mengatakan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah sebutkan alladzi, yang mana Allah 'allama bil qalam, mengajarkan dengan satu alat namanya al-qalam. Ini penting sekali al-qalam, menulis, jemaah dirahmati Allah. Maka rupanya inilah yang dipakai oleh Imam At-Tabari dalam menulis. Jadi beliau sangat yakin bahawa dengan menulis itu akan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi semua manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tulislah sesuatu yang baik, yang bermanfaat, walaupun hanya sekedar memberikan sebuah kisi-kisi kehidupan, bagaimana kita bersabar, itu bagaimana kita hidup bahagia, tapi itu sangat bermanfaat dalam hidup manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tulisan yang sederhana sekali tapi akan memberikan pencerahan dan pencurahan bagi umat manusia. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka Imam At-Tabari salah seorang yang sangat terkenal dengan kemampuan menulisnya. Hingga pada malam hari pun beliau menghabiskan waktu untuk banyak menulis. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam kisah bahawa pada malam hari beliau kadang-kadang menggunakan waktu yang panjang untuk menulis. Ini merupakan semangat beliau, apa yang beliau dengar tak lupa beliau menulisnya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari wara'a li abi fi naum, ayah saya melihat bermimpi tentang saya dalam tidurnya. Jadi ayahnya itu mimpi tentang beliau dalam tidurnya. Mimpinya adalah baina yadai Rasulullah SAW, bahawa beliau berada di hadapan Nabi SAW. Wa kana ma'i mikhlatun mamlu'ah hijara. Jadi beliau ada tempat yang kemudian tempat itu ada sejumlah bebatuan di tangannya. Jadi ternyata ketika ditakbirkan bahawa ini maknanya beliau memiliki kemampuan pada masa depan untuk menjadi orang yang alim. Faharasa abi ala ma'unati, maka ayahanda saya membantu saya ala talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Jadi maksudnya
bekal-bekal beliau menjadi orang yang pandai itu sudah ada sejak beliau masih kecil. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Jarir At-Tabari bukan hanya orang yang ahli di bidang satu ilmu, tapi beliau memiliki integrasi keilmuan dalam berbagai bidangnya. Semoga insya-Allah kita semua memiliki semangat untuk belajar dan menulis keilmuan itu, walaupun yang sederhana sekali kita coba menulis, dan itu insya-Allah akan bermanfaat bagi orang yang membacanya di kemudian hari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.